Barisan pengetua dan penyelia kolej-kolej kediaman, barisan juri, para peserta Pesta Pantun Bestari 2011, serta hadirin sekalian. Senja merah di muka segara, hati rawan beradun rindu. Lafaz bismillah pembuka bicara, di medan pantun kita bertemu. melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sembah hamba pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan akhir dan majlis penutup Pesta Pantun Bestari 2011. Turun gambang, tingkah bererti, gambuh menyanyi, lambang sari. Kami sangat berbesar hati, Tuan sudi sampai kemari. Saya Muhammad Syahmi Ibrahim dan saya Nur Atikah binti Azizul Fauzi merupakan pengacara majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati, Pesta Pantun Bestari yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Kerja Perkembangan Kesenian dan Kreatif Kolej Kediaman Keempat Universiti Melaya bertujuan memartabatkan warisan pantun di samping mengetengahkan bakat mahasiswa-mahasiswi dalam berpantun. Arena pantun pada kali ini menyaksikan 14 institut pengajian tinggi seluruh Malaysia datang berkampung dalam merebut gelaran juara Pesta Pantun Bestari yang akan membawa pulang wang tunai RM2,000, piala pusingan, piala iringan, sijil dan cenderamata. Antara IPT yang bertanding adalah Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi Mara Melaka, Akademi Penerbangan Malaysia, Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur, Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah, Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail Kuala Terengganu, dan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Besut Terengganu. Hadirin hadirat, tarian Zapin merupakan sebuah tarian yang diilhamkan dari keturunan Arab yang berasal daripada Yaman. Tarian ini lazimnya dipersembahkan untuk menghiburkan raja-raja di Istana Yaman dan mula dibawa ke Tanah Melayu seawal abad ke-16. Sebelum pertandingan akhir bermula, kita saksikan terlebih dahulu persembahan Zapin pembukaan daripada pelajar Universiti Malaya. Kami persembahkan Zapin Dana Berdana.